Okey, seterusnya. Berikut adalah syarat sah solat jemaah kecuali, ni solat berjemaah. Okey, berikut adalah syarat sah solat jemaah kecuali. Maksudnya, yang ketiga-tiga jawapan ada 4. 3 daripadanya adalah syarat sah solat, satu saja yang bukan. Apakah yang bukan merupakan syarat sah solat jemaah? Itulah jawapannya sebab ada perkataan kecuali dekat belakang. Okey, alif, jarak imam dan makmum jauh. Boleh masih sah. Okey, sebab makmumnya ramai. Antara makmum yang paling belakang dengan imam yang dekat depan mestilah jaraknya agak jauh. Okey, ba, makmum di belakang imam. Okey, betul. Makmum mesti berada di belakang imam. Perbuatan makmum mendahului imam. Yang ni salah. Okey, seorang makmum tak boleh nak mendahului imam. Contohnya, imam masih qiyam, dia dah pun rukuk. Itu salah. Ataupun imam baru rukuk, dia dah sujud. Ataupun dia dah i'tidal. Perbuatan makmum mendahului imam. Ni tidak sah lah solat berjemaah dia. Okey, kemudian dal, lelaki baligh tidak mengikut imam perempuan. Okey, betul. Lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Walaupun imam tu adalah mak dia. Bayangkan seorang tu, dia umur 15 tahun, dah baligh, tapi dia solat ikut mak dia solat. Mak dia jadi imam, dia duduk belakang. Tak boleh. Okey? Maksudnya, kalau lelaki baligh tidak mengikut imam perempuan, masih sah. Betul lah, sahlah solat jemaah dia. So, jawapan kat sini, yang kecualinya ialah perbuatan makmum mendahului imam. Bukan syarat sah solat berjemaah. Dan kalau makmum itu mendahului imam dalam pergerakan, dalam solat, maka solat makmum itu tidak sah.